Korang entry kat sini, tapi exit dekat sini. Okay. Dan bila mana korang tengok balik chart, uish, dah jatuh sampai sini. So, one of the way untuk korang maksimalkan korang punya profit adalah korang kena menggunakan satu teknik yang dipanggil sebagai order block. So, apa itu teknik order block? Mari aku tunjuk kat korang. So, let's say korang entry kat sini kan. Entry kat sini. Korang entry kat awal lah. Let's say kat entry dan price dah break up. Lepas tu dia buat consolidation, dia break up lagi kan. Korang kat sini korang nampak sini adalah order block. So, bila mana ada order block kat sini, okay, korang tunggu bila mana price close above this order block, baru korang exit. Okay. So, price jatuh lagi. Dia break out, dia pull back, dia jatuh lagi. Sini kan ada order block lagi. So, kita move kita punya order block. Okay. Bila mana price reach this part ataupun close above this order block, baru kita exit. Now, nampak? Dia break out lagi kat sini. This is another block. Ni aku dah mark dah. So, now, korang hanya exit bila mana price break above this order block. Simple as that. This is how you maximize your profit lah. So, jangan takut untuk hold. Dan another thing, bila tengah profit tu, tak usahlah tengok P&L tu. Jangan fokus terhadap duit. Okay, fokus terhadap sistem. Macam mana korang nak trade, macam mana korang nak exit. Fokus terhadap sistem. Okay, ciao.